Pada hari orang yang Frank cintai, tetapi tidak dapat memilikinya pulang ke negara ini, saya mengumumkan pengunduran diri saya dari dunia hiburan di bawah sorotan lampu pentas. Saya menjelaskan bahawa hubungan saya dengan Frank hanyalah sebagai kawan. Di hadapan media, saya memikul semua kabar angin tentang kami dan mengaku semuanya adalah hasil gimik saya sendiri. Di sini, saya ingin memohon maaf kepada Encik Frank atas segala kesulitan yang saya timbulkan seperti yang telah dirancang oleh mereka. Saya menanggung segalanya sendirian dan tidak pernah sekalipun memilih untuk menyusahkan Frank. Namun saya tidak menyangka pemergian saya pun tidak membuat mereka berjaya. Beberapa tahun kemudian, Frank berdiri di pejabat saya. Di atas meja terdapat sebuah majalah bisnes yang baru dihantar oleh pembantu saya. Muka depannya adalah gambar saya. Di dalamnya ada satu temu bual eksklusif yang menceritakan bagaimana saya berubah daripada seorang pelakon wanita terbaik kepada pengasas bersama sebuah syarikat pelaburan. Dia berkerut dahi buat kali pertama, merendahkan diri dan berkata, "Wendy, aku menyesal." Mata penaku menyentuh kertas, dakwat mula merebak, membentuk satu tumpukan. Saya perlahan-lahan menutup fil dokumen itu dan berkata, "Frank, kau tahu apa yang paling aku mahir sekarang?" Dia mengangkat kepala memandang saya, lalu menjawab dengan kerjasama yang luar biasa, melabur, mengira pulangan. Saya menolak semua kertas cadangan di atas meja ke tepi lalu berkata, "Perasaan juga satu bentuk pelaburan. Bila sesuatu saham terus-menerus buat kau rugi, langkah paling bijak adalah hentikan. Kerugian tepat pada masanya, jelas sekali, kau sudah tidak lagi berada dalam portfolio pelaburan aku." Cahaya lampu sorot begitu menyilaukan hingga aku hampir tak dapat melihat penonton di bawah pentas. Aku menggenggam erat trofi pelakon wanita terbaik yang berat itu. Mikrofon berada dekat dengan mulutku. Aku terpaku seketika. Sebenarnya, ia hanya sekitar beberapa belas saat. Suara pengacara yang lembut kembali kedengaran, menyuruh aku memberikan ucapan kemenangan. Ucapan itu ucapan kemenangan aku. Aku rasa tiada seorang pun pelakon wanita yang tidak pernah mengimpikan untuk memiliki trofi ini sejak mula melangkah ke dalam industri ini. Saya pun tidak terkecuali. Selama bertahun-tahun ini, saya juga pernah membayangkan diri saya berdiri di atas pentas yang gemilang untuk menerima anugerah, disinari cahaya lampu sorot dari setiap arah. Jadi, sejak lama dulu, saya pernah bergurau dan bermain-main dengan lelaki itu. Membayangkan saat saya menang anugerah dan apa yang akan saya katakan di atas pentas. Saya berkata, saya mahu sebut namanya paling awal dalam ucapan kemenangan saya. Dan pada waktu itu, dia akan duduk di kalangan penonton, menunggu kamera langsung merakam wajahnya dan kami akan muncul di skrin bersama-sama. Tetapi hari ini, apabila saya menyapu pandangan ke arah tempat duduk para tetamu, tempat yang kosong itu, itulah tempat yang saya sediakan untuk Frank. 2 jam yang lalu, dia beritahu saya, kononnya ada mesyuarat penting secara tiba-tiba, jadi dia tak dapat hadir ke majlis anugerah saya. Namun, 10 minit yang lalu, saya terlihat satu gambar swafoto di Weibo yang dimuat naik oleh orang yang Frank cintai, tetapi tak dapat miliki di lapangan terbang. Dalam gambar itu, Frank memegang sejambak bunga kali lili dan lelaki di belakangnya sedang menolak beg pakaian untuknya, merenungnya dengan penuh kasih. Itulah lelaki yang tadi kata padaku, dia ada mesyuarat penting. Trofi di tangan saya terasa dingin, seperti sedang mengingatkan saya, segala yang berlaku ini adalah nyata. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyokong saya selama ini dan juga kepada pihak penganjur kerana memberi saya peluang untuk berdiri di atas pentas ini. Namun hari ini saya terdiam seketika, memandang ke arah laut dan penonton di bawah pentas. Saya ada satu lagi perkara untuk diumumkan. Suasana bising di dalam dewan serta-merta senyap. Puluhan kamera serentak fokus kepada wajah saya. Saya menarik nafas perlahan-lahan dan sekali lagi menatap tempat duduk kosong itu. Mulai hari ini, saya akan mengundurkan diri daripada dunia hiburan. Seluruh dewan gempak, cahaya kilat kamera menyambar seperti hujan lebat. Saya dapat bayangkan tajuk utama berita esok hari, tetapi itu semua sudah tidak penting lagi. Selain itu, mengenai kabar angin antara saya dan Encik Frank,
Suara saya tenang luar biasa, seolah-olah saya sedang membaca skrip milik orang lain. Kami hanyalah teman biasa, itu sahaja. Semua laporan sebelum ini hanyalah taktik pemasaran yang biasa digunakan dalam industri hiburan. Di sini, saya ingin memohon maaf secara rasmi kepada Encik Fring atas kekecohan ini. Satu drama yang sejak awal pun tidak sepatutnya bermula. Ketika Frank berada di lapangan terbang menyambut orang yang tak dapat dimilikinya, saya sedang melakonkan adegan terakhir dalam kerjaya saya. Seorang yang tewas tetapi tetap melangkah turun dari pentas dengan bermaruah tepat di kemuncak kerjayanya. Selepas saya melangkah keluar dari pentas, pengurus saya, Kak Linda, terus menarik tangan saya. "Wendy, kau dah gila ke? Kau tahu tak keputusan ni bermaksud apa?" "Frank tahu ke?" "Dia tak tahu," saya jawab dengan tenang. "Tapi sekurang-kurangnya, ini juga seperti yang dia mahukan." Malam itu seminggu lalu terlintas di fikiran saya. Malam sambutan peribadi Frank. Saya menamatkan acara lebih awal kerana mahu berikan dia satu kejutan, namun di luar bilik khas itu, saya terdengar perbualan yang menghentikan langkah saya. "Sandy akan balik ke negara tak lama lagi. Masa tu kau nak macam mana? Jelaskan hubungan kau dengan Wendy." Saat saya hendak membuka pintu, suara salah seorang kawan Frank terdengar. Tepat pada masanya, dan saya kaku di tempat berdiri, di sebalik pintu, suasana senyap beberapa saat. Kemudian suara yang pernah berbisik di telinga saya berkali-kali, kini kedengaran dingin dan jauh. "Kalau begitu, jangan bagi dia tahu langsung pasal kewujudan Wendy, Fo, kau Kak, bro." Kawan dia menyambung dengan nada bergurau. "Kau nak jaga dua-dua belah ya, tapi Wendy tu pun bukannya orang biasa. Dia kan selebriti besar. Dekat internet penuh cerita pasal korang. Kalau dah macam tu, nak jelaskan macam mana? Senang je, cakap je semua tu sekadar gimmick publicity. Dalam dunia hiburan ni, ramai yang nak naik nama guna nama Frank. Guna untuk gimmick pun ramai. Kalau setiap gosip kat internet tu nak percaya, haram si Frank ni boleh pusing 4-5 kali keliling Salt City dah." Saya tidak mendengar sebarang bantahan daripada Frank malam itu. Akhirnya saya tidak menolak pintu untuk masuk. Sebaliknya, saya memilih untuk pergi secara diam-diam. Sejujurnya, Frank tidak pernah melayani saya dengan buruk. Dari segi kewangan, sumber dan pelindungan, dia tak pernah kedekut. Kalau bukan kerana dia yang membuka jalan untuk saya, mana mungkin saya seorang pelakon kecil yang langsung tak dikenali boleh dalam masa beberapa tahun saja melonjak ke barisan hadapan sebagai selebriti terkemuka. Mungkin kerana perjalanan ini terlalu lancar, bunga dan sorakan terlalu mudah datang, hingga saya mula berkhayal sesuatu yang tak sepatutnya, menyangka bahawa antara kami bukan hanya kepentingan, tapi juga ada perasaan lain. Betapa mengarutnya fikiran itu, kalau perbualan yang saya dengar malam itu di sebalik pintu ibarat satu tamparan, maka malam ini, ketika dia tidak hadir ke majlis anugerah saya dan sebaliknya pergi menjemput Sandy, itulah air sejuk yang menyimbah kepala saya, menyedarkan saya sepenuhnya. Di depan cermin solek, saya perlahan-lahan menanggalkan makeup dari wajah ketika hujung jari menyentuh tahi lalat kecil. Di hujung mata, saya tanpa sedar menekannya kuat. Frank paling suka tahi lalat ini. Ciumannya selalu singgah di situ. Sandy juga ada satu di hujung matanya. Telefon saya bergetar. Laporan aset daripada penasihat kewangan masuk bersama mesej daripada Kak Linda. Arah aliran pendapat umum sudah dikawal seperti yang awak mahu. Pampasan pelanggaran kontrak. Anggaran awal kira-kira 50 juta. Nasib baik dalam 2 tahun kebelakangan ini, banyak kontrak penajaan kami ditangani melalui syarikat Frank, pasukan undang-undang mereka. Sediakan terma kontrak yang longgar. Saya melirik ke deretan angka panjang dalam laporan itu. Selama ini, bersandarkan pengaruh Frank, studio saya mengaut keuntungan besar. Malah projek-projek pelaburan yang kami ceburi juga membawa pulangan yang tinggi. Walaupun perlu bayar pampasan kerana langgar kontrak, itu pun hanya cala kecil sahaja. Memang sayang untuk tinggalkan pokok besar ini. Tapi saya sentiasa tahu bila patut berundur. Bila orang yang disayangi oleh penaja kembali ke sisinya sebagai pengganti, saya seharusnya tahu untuk berundur dengan bijaksana dan saya takkan jadi beban dalam hidupnya.
Malam ini, carian trending di Weibo sudah pun meletup. Wendy menang anugerah pelakon wanita terbaik. Wendy umum undur diri dari industri hiburan. Wendy akui gimik publicity. Bukan saja Kak Linda yang panik, telefon peribadi saya hampir meletup. Dengan panggilan masuk, dalam timbunan panggilan tak berjawab malam itu, juga terselit satu panggilan daripada Frank. Beberapa lama kemudian, dia hanya hantar satu pesanan ringkas. Asalkan kau dah fikir masak-masak, itu sudah cukup. Ini adalah satu perpisahan yang kami mengenali antara satu sama lain, tak perlu dijelaskan lagi. Di carta trending, nama saya dan Frank tergantung bersebelahan. Berita Frank menjemput seseorang di lapangan terbang, disertakan dengan sekeping gambar. Frank berdiri di pintu keluar balai ketibaan, menunduk sedikit untuk membetulkan jaket sandi dengan lembut. Bahagian komen meletup. Jadi betul lah Wendy ni yang terhegeh-egeh nak gimik. Masih nak nafikan. Tengok sendirilah, Frank sendiri dah bagi penampar terang-terangan. Korang tak rasa pelik ke? Kenapa Wendy buat pengumuman macam tu masa majlis anugerah sendiri? Mesti Frank yang arahkan. Cuba korang selidik latar belakang awet. Yang Frank jemput tu mesti tahu cerita sebenar. Aku rasa yang asli dah balik. Yang tiruan pun tahu diri nak berundur. Saya lempar kad sen telefon ke dalam mangkuk tandas hotel. Kak Linda cuba menerkam nak halang. Tapi dah terlambat. Semua pihak penaja tengah cari kau sekarang. Kalau Frank telefon kau macam mana? Saya tekan butang pam tandas. Melihat kad kecil itu berpusing-pusing lalu ditelan arus air. Hal kerja. Bukankah peguam kita sudah uruskan? Hal peribadi. Tak penting. Tapi itu Frank. Kak Linda, tolong fikir betul-betul. Siapa yang bayar gaji kakak? Saya memotong kata-katanya. Tapi dalam hati saya amat faham. Selama ini, semua orang di sekeliling saya sudah mengikat identiti saya dengan Frank. Memang benar, saya telah banyak bergantung pada dia selama ini. Tapi, tak kisahlah biar masa yang buktikan segalanya. Kak Linda, tolong tempahkan tiket ke Singapura untuk saya. Saya membuka komputer riba baru, guna identiti baru. Sejak hari saya tahu yang saya hanyalah pengganti sandi, saya sudah mula buat persiapan untuk semua ini. Identiti luar negara, akaun bank baru, aset pelaburan yang disebar ke luar negara. Pelajaran pertama yang Frank ajar saya dulu ialah sentiasa sediakan pelan B. Tak sangka, akhirnya pelan B itu digunakan untuk meninggalkan dia. Apabila telefon Liu Aunty masuk ke telefon Kak Linda, saya sedikit terkejut. Dia adalah pembantu rumah tetap di kediaman Frank. Dulu masa hubungan kami masih hangat, saya sering bermalam di sana. Barang-barang kecil yang tertinggal sememangnya terdapat banyak. Kit Wendy, telefon awak tutup ya. Suara Liu Aunty kedengaran sedikit ragu-ragu. 2-3 hari ni saya kemas apartmen, jumpa beberapa barang awak. Ada juga barang Encik Frank yang dah lama tersimpan. Nak saya simpankan dulu? Atau awak nak datang tengok? Mana nak simpan, mana nak buang? Tak perlu, saya menjawab dengan tenang. Barang saya, buang saja semuanya. Tapi, Liu Aunty seakan ingin berkata sesuatu. Tetapi menelannya kembali, masih ada satu lagi benda. Sepasang cincin. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke penerbangan Singapore Airlines. Pengumuman dalam kabin berbunyi tepat pada masanya, menenggelamkan separuh ayat terakhir Liu Aunty. Kit Wendy, awak, di lapangan terbang, saya hanya menggumam perlahan, di hujung talian, tiba-tiba terdengar bunyi kaca pecah. Seperti gelas terhempas ke lantai dan hancur berkecai. Ketika saya mendarat di Singapura, hujan baru sahaja reda. Rakan kongsi yang datang menjemput saya, memberikan satu pelukan hangat. Aku dah tunggu lama sangat. Akhirnya kau datang juga. Saya membalas pelukannya dan mengangkat kening sambil berkata, kebetulan aku ada satu projek baru di tangan, nampak menarik juga. Kita bincang sambil jalan. Yes, aku dah cakap kau ni ibarat harta karun, berbaloi untuk aku tunggu. Orang yang menjemput saya itu adalah bakal rakan kongsi saya dalam kerjaya seterusnya pengasas kepada Tian Ventures, Ross. Saya kenal Ross ketika menghadiri satu majlis perniagaan dalam negara. Waktu itu, hubungan saya dan Frank masih baik. Dia selalu bawa saya ke acara-acara sebegini, kenalkan saya dengan sumber dan rangkaian.
Majlis itu saya hadir sebagai pasangan Frank, manakala Ross adalah tetamu kehormat yang dijemput khas. Sepatutnya, kami berdua tiada apa-apa kaitan langsung, tapi kerana teman lelaki Ross terlalu pandai menjengkelkan, itulah cara kami mengenali antara satu sama lain. Saya sedang ambil angin di balkoni, secara tak sengaja menyaksikan satu babak. Anak ikan yang tamak dan gelojoh meminta-minta peluang sumber, tetapi sugar mami yang bosan menendangnya keluar tanpa belas kasihan. Kau terlalu gelojoh sampai tak tahu beza majlis formal dengan tempat cari publicity. Ross dialah sugar mami yang menghalau budak lelaki itu, budak lelaki tinggi lampai itu, dalam lingkungan 186 sentimeter, dengan pantas menelan semua ego dan dia membisu. Tatapan tajam Ross melangkaui budak lelaki itu dan jatuh tepat pada saya. Maaf, saya cuma keluar ambil angin, tak sengaja ganggu. Ternampak urusan peribadi orang lain, bukan sesuatu yang baik. Saya menjelaskan dengan agak canggung sambil buat langkah mahu berundur. Namun tak saya sangka, Ross tetap memandang saya. Kelihatan sedang berfikir sejenak. Kau, Wendy, itulah kali pertama saya dengar orang asing menyebut nama saya secara semula jadi. Yang berlaku seterusnya boleh dikira agak dramatik. Rupanya Ross kenal saya kerana satu kempen amal. Untuk wanita yang pernah dianjurkannya, saya pernah secara sukarela bantu penggambaran satu video promosi untuk kempen tersebut. Video promosi, saya cuba mengimbas kembali. Tahun-tahun ini saya dah terlibat dalam banyak video kempen, sampai satu pun saya tak ingat. Ross tersenyum sambil beri petunjuk. Haid bukan kelemahan, ia adalah pasang surut kehidupan wanita. Barulah saya teringat, ya, memang saya pernah bantu rakam video seperti itu, sebuah video pendek yang bertujuan untuk memecahkan stigma terhadap haid wanita. Tapi itu semua berlaku sebelum saya terkenal. Masa tu saya masih belajar, hanya pelajar yang kebetulan ditemui agensi iklan dan sempat muncul dalam beberapa iklan komersial. Nasib baik iklan-iklan itu menjadi. Saya pun mula dikenali sedikit demi sedikit. Jadi bila ada orang datang cari saya dan ajak saya buat video untuk kempen amal, saya tak rasa pelik langsung. Tak lama kemudian, mereka kirimkan cadangan skrip dan konsep video. Saya rasa temanya sangat bermakna. Jadi saya terima tawaran itu tanpa minta bayaran. Tak perlu bayar. Kalau bos kamu insist juga, derma sajalah atas nama saya untuk anak-anak perempuan di kawasan luar bandar. Kemudian, mereka benar-benar dermakan dana itu atas nama saya. Malah, saya pernah menerima sepucuk surat ucapan terima kasih daripada seorang gadis kecil di pedalaman. Ketika penggambaran video promosi itu dijalankan, saya sebenarnya sedang sibuk dengan satu projek di Eropah. Waktu itu, saya tak sempat berterima kasih kepada kamu secara berdepan. Saya hanya menggiling dan berkata, tak perlu pun. Bila difikirkan balik, saya memang pernah terima panggilan telefon antarabangsa daripada Ross. Cuma masa dah terlalu lama, sampai saya pun dah lupa namanya. Malam itu, saya dan Ross berbual dengan sangat mesra. Bahkan kami sempat bertukar nombor dan jadi kawan yang boleh saling berhubung. Tapi saya masih ingat betul bagaimana Frank dulu begitu menentang saya berkawan dengannya. Setiap kali sebut nama Ross, dia pasti mendengus sinis. Katanya Ross ialah seorang wanita yang akan buat apa sahaja demi capai matlamat, tanpa kira cara. Contohnya, kata Frank, kempen amal wanita yang Ross anjurkan dulu itu pun berniat tak suci sangat. Frank minta saya jauhkan diri daripadanya, sebaik-baiknya jangan berhubung langsung. Tapi apa salahnya? Meskipun tujuannya tidak sepenuhnya murni, tapi berapa ramai lelaki yang akan sanggup buat projek bertemakan sebegitu? Kebaikan tak semestinya lahir dari niat yang suci, yang penting ialah hasilnya. Walaupun kebaikan Ross ada terselit niat pribadi, tapi realitinya, dunia ini memang jadi sedikit lebih baik kerana tindakannya. Saya masih ingat, waktu itu saya jawab Frank begitulah. Dan mungkin sejak itulah, Frank mula sedar haiwan peliharaan yang dibelanya selama ini tiba-tiba ada kehendak dan fikiran sendiri. Ketidakpuasan hatinya terhadap saya pun semakin jelas dan hubungan kami pun mula muncul retakan kecil. Tengok, pelangi, suara Ross yang teruja menarik saya kembali ke dunia nyata. Singapura selepas hujan memang cantik. Ada satu lengkungan pelangi yang indah,
terbentang merentasi langit. Ini tanda kejayaan masa depan kita, pasti akan berpanjangan dan bersinar. Sesampainya di Singapura, saya cepat menyesuaikan diri dengan kerja. Projek pertama yang saya mulakan adalah projek yang saya sebut kepada Ros. Pada hari dia menjemput saya di lapangan terbang, projek Tuala Wanita yang Selamat digunakan dan bebas alahan. Ros sangka saya cuma sebut-sebut saja, tapi bila saya letakkan pelan penyagaan di atas mejanya, riak wajahnya jadi lebih serius. Nampaknya kau betul-betul serius. Dia mula meneliti dokumen itu satu persatu. Baiklah, bagi aku masa untuk habiskan bacaannya, nanti aku beri maklum balas. Lagipun ini kali pertama kau uruskan projek sendiri, mungkin aku akan beri beberapa cadangan. 5 bulan kemudian, saya kembali ke Shanghai. Hari ini ialah sesi pembentangan pertama, projek Tuala Wanita kami. Produk kami telah pun melalui fasa ujian awal dan percubaan dalam skala kecil. Kini tiba masa untuk pelancaran rasmi kepada orang awam. Sebagai sebuah bandar kewangan penting dalam negara, Shanghai memainkan peranan besar. Keberkesanan pembentangan kali ini sangat penting bagi kami. Berbeza dengan kali terakhir, saya berpakaian anggun menerima anugerah di bawah limpahan cahaya pentas. Kali ini, saya hanya pakai sut formal yang ringkas, bersembunyi di belakang tabir. Namun saat semuanya sudah siap dan menunggu bermula, gadis muda yang saya laborkan dalam projek ini datang pada saya, matanya merah. Kak Wendy, saya tak tahu kenapa, tapi bila sampai ke tahap ni, bila tengok suasana macam ni, suara saya bergetar, rasa nak menangis. Dia terlalu gementar, langsung tak berani naik pentas. Saya tiada pilihan terpaksa naik ke pentas sendiri. Selain pembentangan secara fizikal, sesi ini juga disiarkan secara langsung. Skrin besar di depan pentas memaparkan siaran langsung. Sebaik saya melangkah ke atas pentas, ruang komen yang awalnya sunyi mula dibanjiri. Bukankah dia dah umum berhenti dari industri hiburan? Sekarang ni apa pula? Nak cari perhatian lagi ke? Mungkin berhenti tu pun sekadar drama untuk tarik perhatian. Masa dia berlakon dulu aku suka juga. Tapi sekarang ni banyak sangat drama luar lakonan, jadi menyampah pula. Saya hanya menyapu pandangan sekilas ke arah komen-komen itu lalu berkata, "Hai semua, saya ialah Wendy, rakan kongsi pelaburan di Xingtian Ventures. Projek tahu ini sejak awal dipantau dan dikendalikan oleh saya sendiri. Pengasas tahu, Lana ialah seorang wanita yang sangat profesional, berkemampuan tinggi dan, sedikit workaholic. Beberapa minit sebelum naik pentas, dia tiba-tiba terfikir satu ide yang sangat menarik. Dia merancang untuk menerapkan ide itu dalam generasi produk yang baharu, jadi dia berikan peluang pembentangan di pentas kepada saya. Seterusnya, izinkan saya berkongsi sebagai pelabur dan juga pengguna awal produk tahu. Nasib baik, saya terlibat secara mendalam dalam projek ini. Ada kerangka kerja di kepala, jadi bila berucap, saya terus lancar saja. Nak cakap pun kena adil. Dia memang peta bercakap, sangat profesional. Ya, betul, tapi terlalu lancar pula. Jangan-jangan dia hafal skrip. Aku hampir nak jadi peminat dia balik tadi. Tapi kau cakap dia tengah berlakon. Wah, korang lupa ke siapa dia ni? Betul juga, 5 bulan lepas, dia baru menang anugerah pelakon wanita terbaik. Komen mula senyap seketika, tapi produk yang dia perkenalkan tu menariklah. Ya, terutama siri premium yang ada sensor tu, gila best. Aku dah cuba muat turun up yang Taho bangunkan tadi. Pengalaman pengguna memang tip-top. Saya sempat menjeling komen yang mula beralih arah. Senyum nipis terukir di bibir. Kemudian tiba sesi soal-jawab bersama wartawan. Biasanya, sesi ini sekadar formaliti, tapi hari ini tak sama. Wartawan, Wendy, saya perasan pada pembungkusan produk Taho, ada satu kod QR yang sangat menonjol. Kenapa reka bentuk QR itu begitu mencolok berbanding jenama lain? Apa niat asal di sebalik rekaan ini? Saya, soalan yang bagus. Terima kasih kerana begitu teliti dengan produk kami. Kalau anda cuba imbas kod tu, anda akan nampak perbezaannya. Kebanyakan kod QR di pasaran kalau diimbas akan terus bawa ke akaun rasmi syarikat. Tetapi kalau anda imbas kod kepada produk Taho, anda akan dapati ia membawa kepada beberapa siri video.
Video ini kami hasilkan dengan kerjasama doktor pakar sakit puan yang terkenal dalam negara khusus untuk menerangkan cara penggunaan tuala wanita dengan betul serta penjagaan badan semasa haid. Malah, bukan itu saja, dalam aplikasi servis Tahoe, kami juga sediakan banyak video pendidikan berkaitan pengetahuan biologi seksual, kesihatan mental dan pendidikan kesihatan wanita secara menyeluruh. Semuanya direkam khas oleh pakar-pakar bidang berkaitan dari dalam negara. Apa yang saya ingin sampaikan adalah, tahu tidak pernah hanya mahu jadi satu jenama, tuala wanita yang selamat digunakan sahaja. Keselamatan produk memang keutamaan, tetapi lebih daripada itu, tahu mahu memberi perhatian kepada perkara-perkara yang sering diabaikan dan semua itu berkaitan dengan masa depan dan kesejahteraan para gadis. Wartawan, Wendy, penggunaan tuala wanita masih perlu disertakan dengan video panduan. Maafkan saya kalau saya berterus terang, adakah ini sebenarnya lebih kepada gimik pemasaran daripada keperluan sebenar? Saya menjawab dengan senyuman, Kek wartawan, awak juga seorang wanita, kan? Masih muda, berpakaian jenama mewah. Saya rasa hidup awak mesti bahagia dan senang. Dia refleks tegakkan badan, bibirnya secara spontan naik sedikit, tapi segera ditekan untuk kekal tampak profesional. Tapi saya nak ajak awak terima satu hakikat. Dunia ini tidak adil dan tidak sama untuk semua orang.